Aku suka sangat aturan plot, aturan pengarah untuk bagi aku rasa curious untuk follow cerita ni. Itu yang aku. Security has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okey, hari ni akhirnya aku pergi tengok juga cerita Laknat. Cerita ni sebenarnya minggu lepas dah tayang lah. Hari ni baru aku sempat nak pergi tengok kan. Cerita ni diarahkan oleh Shaw Tae Hin. Dia ni sebenarnya pengarah Puteri Gunung Ledang tahun 2005. So, ya, Puteri Gunung Ledang kita tahu sebuah cerita yang hebat, tapi kurang sambutan, tak tahu kenapa. Itu kau kena cari sendirilah kenapa. Lepas tu cerita ni dilakonkan oleh Ariel Zafril ada, Putri Balqis ada, Jalil Hamid ada, Amirul Afendi ada, Nur Kiriah. Pelakon semua yang hebat-hebat, grade A lah orang cakap. Lepas tu ada juga Nakyu Arifin dengan Mila Mahsin selaku nama dia. Mila Mohsin. Dia, aku tak sure diorang ni berlakon cerita apa sebelum ni. Ada kot, sebab aku rasa macam familiar tengok kan. Cuma aku tak ingat je, tak boleh nak recall kan. So cerita ni pasal apa? Cerita ni cerita ilmu hitam lah kiranya. Tapi cerita ni bermula daripada kematian Laila yang dilakonkan oleh Putri Balqis. Lepas tu Ariel Zafril jadi abang dia, nama Lut. Dia nak balas dendam ataupun nak cari lah sebenarnya kan siapa pembunuh. Dan adalah beberapa benda yang berlaku dan so on. Kau nak tahu lebih lanjut, pergi tengok ataupun baca sinopsis. Okey lah, aku mula dengan perkara yang best ataupun yang bagus lah tentang cerita ni kan. Jujurnya aku suka gila dengan vibe seram dia. Vibe seram dia memang dapat. Cuma seram ni agak subjektif bagi aku. Aku tak adalah kata aku terlalu dapat, tapi aku dapat rasakan vibe ni memang vibe yang bagus lah. Walaupun aku tak adalah, mungkin sebab perasaan seram untuk aku dalam cerita susah sikit lah aku nak dapat. Tapi bila aku tengok penonton lain, dia memang penonton lain ada yang dapat rasa ataupun dapat feel lah seram tu kan. Dan ada certain feel seram ataupun scene tu, dia ada macam cedok sikit lah aku rasa, ataupun dia inspirasi daripada cerita-cerita seram-seram sebelum ni. Dan benda tu agak best lah. Bukanlah kau boleh macam recall ni scene daripada cerita mana. Cuma kau rasa macam ada vibe-vibe tu kan. Lepas tu apa yang juga best, dia punya dialog. Dialog dia aku suka. Dia dialog yang natural lah. Dia macam kita cakap hari-hari. Itu yang bagi aku suka lah. Tak nampak macam scripted sangat lah. Itu yang best pasal dialog dia. Ada perkataan yang macam kau cakap, tak sangka pula dia nak gunakan dalam cerita kan. Lepas tu ada juga beberapa scene dia yang agak ganas lah kan. Kalau kau tengok, yelah cerita seram, kalau tak ada scene ganas sebenarnya tak best tau. So dalam cerita ni ada, dan tapi dia tak adalah keterlaluan. Dia just light, tapi benda tu pun boleh menggambarkan ataupun membuatkan kau rasa macam itu dah cukup bagi aku kan. Walaupun tak perlu nak keterlaluan sangat kan dia punya scene-scene yang ganas tu. Tapi ya, quite good jugalah bagi aku kan. Lepas tu apa yang aku suka, dia punya plot dia lah. Bagi aku pengarah ni agak bagus lah. Ya, pengarah memang pengarah yang bagus. Walaupun cerita ni sebenarnya pendek je. Dia bermain dengan pacing tau. Kau dah rasa cerita ni macam lama dan dia membuatkan kau rasa banyak tanda tanya tau. Kat situ dia buat kau rasa macam cerita ni agak pack untuk kau nak memahami ataupun untuk kau follow cerita ni tau. Dia buatkan kau rasa sangat nak follow lah. Dia bagi kau banyak tanda tanya, banyak benda yang kau rasa macam apa sebenarnya berlaku kat situ yang bagi aku pengarah sangat bagus lah kat situ. Ya, walaupun pacing dia agak slow, tapi sebenarnya aku rasa aku dapat feel ataupun aku dapat rasakan yang pengarah sengaja untuk bagi kau rasa cerita ni sangat lama. Sedangkan cerita ni baru 1 jam 30 minit lebih kurang macam tu. So, dia bermain dengan pacing, bermain dengan beberapa scene ataupun beberapa cerita yang nak menunjukkan pelbagai tanda tanya. Itu yang membuatkan kau rasa cerita ni jadi
rasa macam lama. Tu yang sebenarnya aku suka lah. Mood tu untuk filem ni kan. Mungkin ada untuk filem-filem lain akan rasa sangat bosan. Tapi untuk filem ni bagi aku mood tu memang bagus lah bagi aku. Tapi Sekali kau dah berjanji dengan aku. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Apa you cakap ni? Mereka boleh menyerupai sesiapa saja. Kita pun tak ada apa-apa kan? Ajar di sini. Di luar sana. Membawa kita ke arah maksiat. Pada Lena, maafkan ayah anak. bila pacing yang slow, setengah orang mungkin akan rasa akan bosan lah kan. Of course lah, pacing yang slow akan membuatkan rasa bosan setengah orang. Lepas tu memang nak tak nak ada benda yang kau akan rasa macam dragging lah. Kat situ memang agak drag dan mungkin sikit lah kau akan rasa spoil lah mood kau kan untuk tengok cerita ni kan. Lepas tu ada juga beberapa efek dengan editing dia bagi aku mengganggu lah. Tak tahu lah, mungkin orang lain okey kot. Tapi bagi aku ada certain efek dia mengganggu tontonan aku lah. Mengganggu pengalaman tontonan aku. Tu yang membuatkan kadang-kadang rasa macam annoying sikit lah kan. Tu benda-benda yang bagi aku mungkin agak minor. Lepas tu apa juga yang tak best sebenarnya sound effect dia. Banyak sound effect dia aku tak tahu lah. Ni masalah pada panggung ataupun memang cerita ni tau. Banyak sound effect yang bagi aku dia ada tapi dia kurang jelas tau. Kat situ dia dah membuatkan vibe dah rasa macam vibe yang agak seram. Mungkin kat situ juga yang membuatkan aku tak berapa nak feel seram dia. Sebab vibe tu cakap sepatut vibe ni aku boleh rasa seram tau. Tapi kenapa perasaan seram tu tak sampai betul-betul lah. Ya mungkin sebab sound effect dia yang agak slow dan dia tak membantu pun untuk kau rasa terkejut ke jump scare. Kalau dia buat jump scare pun kau tak rasa macam sampai jump scare tu kan. Itu yang membuatkan salah satu cerita ni dia jadi agak gagal dari segi untuk sampai ke level seram tu kan. Lepas tu apa juga yang tak berapa nak best bila aku dah dapat teka macam benda. Mula-mula aku dah bermain rasa mungkin cerita ni macam ni kot. Mungkin cerita tu macam tu pada awal dia. So aku harap benda tu tak tepat. Sekali banyak sangat yang tepat dia. Tu yang membuat aku rasa macam geram betul lah bila banyak benda yang kau harap benda tu jangan berlaku tapi dia berlaku juga. Itu yang macam tak best lah. Dia potong plot twist yang tak menjadi bagi aku kiranya kan. Lepas tu apa juga yang tak berapa nak best, dia punya ending sebenarnya pada awal plot dia dah build up. Dia dah membuatkan kau rasa ingin tahu apa yang berlaku, apa yang sebenarnya berlaku tu dah bagus tau. Tapi tiba-tiba dia end kan benda tu. Walaupun aku rasa dia punya ending tu bukanlah ending yang sangat klise ataupun ending yang typical untuk filem-filem seram. Tapi benda tu aku rasa macam lebih baik dia buat typical ataupun yang biasa orang buat. Cuma dia lain-lainkan sikit kan. Tapi kat situ dia buatkan ending kau tak rasa macam climax tau. Ending dia serius aku tak rasa macam ini ending ke ataupun ada lagi tau. Tapi yelah bila dah kredit tu cakap ini ending dia kan. Tu yang aku rasa macam aku tak puas hati. Dan cerita ni ending dia dah lah kau rasa macam tak rasa climax tu. Dia buat kau rasa ada feel tergantung. Ya mungkin aku rasa dia ada nak buat sambungan kot. Tu yang membuatkan kau rasa feel yang tergantung sangat-sangat lah. Tu yang membuatkan aku rasa sangat tak puas hati lah untuk ending dia kan. Lepas tu apa juga macam aku cakap dah lah, ending dia tak sampai climax. Ada banyak benda tergantung. Dan ada banyak juga benda yang kau kat sini dia ada scene-scene yang macam orang kata Reza Frame ni macam dia kena pukau ke apa yang dia kena pukau kot. Dia kena pukau apa yang dia nampak sebenarnya tak betul kan. Tapi ada scene yang aku rasa bukan pukau. So scene tu dia membuatkan kau rasa tergantung tau.
dia tak uraikan scene tu sepenuhnya. Apa sebenarnya yang berlaku kan? Tahu macam aku cakap, pada awal dia dah bagi dah kau rasa curious untuk rasa follow. Tapi sudahnya cakap kat situ je. Aku nak tahu apa yang sebenarnya berlaku tau. Itu yang kau rasa macam, aku nak tahulah apa benda yang berlaku. Tapi dia kat situ je, dia tergantung. Dia buat kau rasa macam terus tanda tanya. Ya, mungkin bagus untuk kalau dia nak buat sambungan lah. Kalau dia tak ada sambungan, aku rasa akan sangat-sangat frust lah. Kau akan rasa macam, aku nak tahulah apa sebenarnya berlaku. Takkanlah dia ni mati ataupun dia ni punya cerita habis macam tu. Itu yang aku harap adalah sambungan yang menguraikan semua benda kan. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk filem Laknat ni, kalau ending dan sound effect dia bagi something yang memuaskan hati aku rasa cerita ni akan jadi lebih baik lah. Macam aku cakap, aku suka sangat aturan plot, aturan pengarah untuk bagi aku rasa curious untuk follow cerita ni. Tu yang aku, mungkin tu yang menyelamat untuk aku bagi lebih sikit bintang dia. Dan aku boleh bagi 6 bintang per 10. Sebuah cerita yang agak okey, bagus. Tapi cuma itulah, tergantung kan. So kalau korang rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Laknat ni, aku harap korang dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh follow, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.